Isteri kuat ngajuk nak buat guana, lambat pergi beli ikan pun ngajuk juga. Ajar kau sikit ayat. Jadi ngajuk-ngajuk ni dia kerja orang puan. Kalau orang lelaki dia kena faham lah, maknanya orang puan kuat ngajuk. Nak kuat dia tu dia ada, dia kurang sendiri lah. Ada hak 5 skala Richter, ada 8 skala Richter. Dia atas-atas orang puan, tapi dia jenis ngajuk, banyakkan ngajuk. Jadi orang puan ngajuk biasalah. Tapi kalau kuat merajuk, dia panggil sifat mazmumah, sifat yang tercela pada syarak. Asal sikit ngajuk, asal sikit ngajuk, orang ni tak boleh. Sebutlah kitab-kitab tasawuf, di antaranya sifat mazmumah, suka merajuk. Nampak? Kerana melayan kepentingan diri. Layan mana besar ke diri dia tak jaga orang lain. Dipanggil sifat mazmumah, sifat yang kotor. Jadi kalau sikit merajuk, itu comel ada pada orang puan. Merajuk sama, laki pun sakit kepala. Lalah cari hak dak merajuk seorang lagi. Barulah baru dak merajuk. Pujuk dak jadi apa, pujuk dak jadi salah, jadilah jadi. Dak. Orang puan payung dia barang kemas je. Nak pujuk barang kemas. Kau adil dak jadi apa orang puan? Tengok mari-mari dengar. Tengok mari dengar gelek being dia kalah kana. Siap dengan sejadah. Mari jana tu Kak Mah. Mari surau. Dengar. Dia bakal. Dah bakal. Tak ini kau anak. Mulai ada standing. Dengar saja ke puang. Kalau bak cerita api neraka, takutnya api neraka. Balik sekarang, mulai ada tengok orang joget depan TV, tak ting. Puang, order. Tapi kalau barang kemas, memang dia berjadi. Dia ngajuk lagu mana pun, beri barang kemas. Senang dia pujuk. Baca Quran, baca ayat dia apa. Pergi kedai, beli gelang sorak, tunjuk je. Ambil gelang sorak. Apa? Nak motor aku. Jangan main kau puang. Mati dah bangun mula. Mati dah. Orang baca Yasin keliling. Dengar orang jual mah lalu kau biar rumah. Bangun. Biar.